Okay, jumpa lagi untuk trip pada kali ini. So, video kali ini aku nak bawa korang hiking santai ke air terjun Latagapi. Okay, kawasan ni berdekatan dengan Serendah. Trek dia memang santai lah, sesuai untuk beginner dengan kanak-kanak. So, trek dia dalam 2 kilo lebih sehala. Dalam pukul 6.30 pagi kita orang dah berkumpul lah dekat Ceras untuk ke lokasi. Trip kita orang kali ni dalam 29 orang semua. Kami sampai dekat trailhead dalam pukul 8 lebih. So boleh parking dekat tepi jalan dan pastikan tidak mengganggu lalu lintas dan atas risiko sendiri. Mana rakan-rakan yang baru jumpa channel aku ni, aku jumpa untuk subscribe aku punya channel. Ya, awak mana? Awal ya. Aku dah ingat salah tempat aku ni. Tengok muka semua orang tak kenal. Ya. Alhamdulillah. Cawan bawa itu penting. Ni. Tak pedar-pedar aku hiking buat beg besar tau. Di bawah. Baru boleh pilih. Kata macam doa ni. Baca doa. Amin. Baca doa makan ya. Ready, get ready. Go. Balik lagi. Oh, boleh ya? Kat Rembau. Nanti bagi tahu lah. Pokok tak ni. Bawa Dah lambat sah. Boleh tu. Ya Ayu MC dulu ni. Hai. Jangan dulu. Laki jangan berdiri. Bahaya. Takut berdiri. Cepat. Air dah masuk. Naik dulu. Dua dah. Ya Allah. Naiklah. Makin basah. Duduk ke Ayah? Ayah duduk ke? Ayah duduk, saya pun duduk. Jangan. Tak apa, kita kotor tak apa, jangan malu kotor. Jalan. Nak. Oh, bocor. Tak apa. Okay, thank you. Muncul. Pasang. Hiking tak apa, dia dah 3. Allah, jauh je perjalanan. Jangan kasut tak pasang. Punyilah tak nak pasang kasut. Duduk nak kira aku nak buat tu. Patut saya ikut sana tadi. Tanya tu. Selamat. Woi, tinggi nak melompat.
Okey dah. Starting perjalanan trek memang agak santai lah. Ada 2 sungai lah untuk kita cross untuk ke latar ni. Tak dia beri tenaga tau. Kita kena dapat duduk. Tak dia dah tidak batu. Habis. Oh bangkau. Apa ya? Bisa. Oh, macam mana? Bila sampai pertengahan trek ada bukit yang agak tinggi sikit lah. Tapi boleh je layan slow-slow boleh sampai ke atas. Megang-megang tangan mak. Dia dah berhalusinasi. Kenapa? Okey tak? Okey, jangan. Kita agak. Ambil. Pergi balik duduk sini. Bawah tu je yang turun dah. Dekat dah. Naik dah habis dah kan? Dah tak ada mendaki dah kan? Jangan balik sesuatu ini. Mendaki naik je ni. Budak semua stamina. Makan tak tadi? Super. Dia orang tak berhenti ya. Dia tak boleh berhenti tau. Yang penting Oh, dia bagi apa dia tu? kalau tak berhenti dia macam air garam. Himalaya Top. Itu jenis dah bagi. Okey, rakan kita ni agak kepenatan sikit. Ambil lah standby tak dalam poket. Mungkin hari sebelum tu kurang rehat lah. Bila dah rehat sikit ni boleh teruskan balik lah perjalanan. Air adalah penting di atas tengah. Ya. Mana lagi air? Ini bukan gula manis. Ini gula Kau baru sendiri kan? Garam. garam. Garam tak nak ah. Garam dah kena makan masa hiking. Sekejap mama rasa. Salt, garam. Ya, Bebek dah siap kau jatuh kau. tak. Manis satu ni. Himalaya salt. Turun. Takut buat tu Apa dia? Dia mengusung kan? InsyaAllah okey. Okey, ni kita turun trek hutan untuk ke latar tu. Trek ni lebih kurang dalam 20 minit macam tu lagi lah sebelum kita sampai ke latar. Hai. Tak bantu. Dia nak tahu. Foto tak dia tu lagi stamina dia lagi hebat dari kau tau. Tu lah hati-hati. Aduh, nanti aku tengok. Sekejap. Tumpang aduh. Kau pegang ni saya. Kau pegang saya. Dah. Okey. Kita turun ke bawah okey. Jalan landai. Okey landai.
Sini ada akak-akak kedek kau tengok. Langkah tengok ni. Right. Oh, dia takut bagi barang. Mana barang? Bagi kat orang. Ada dah. Itu licin. Okey. Dia tinggi ni. Betul ni. Ke depan lagi direct. Sebab yang ketiga awak ni. Okey, rakan kita ni baru first time hiking. Tapi dia punya semangat agak membanggakan lah. Dapat selesaikan kita punya trek ni, pergi dan balik. Okay, it's okay, take your time. Okay. Yang penting tu kena have fun. Ya. Don't stress. Correct. Kalau dengar whistle kita orang tolong ya. Boleh. Kalau dengar whistle kita orang tolong juga. Okey. Ya. Tapak dia dulu. Tandam dia dulu. Oh, kena naik satu kaki jap. Pelan-pelan tak apa. Untuk kita tak tergampu dia. Okey. Okey, tongkat tu function dia yang tu. Kau kuatkan tu. Tanam dia, lepas tu guna. Okey, tanam dia, lepas tu Hati-hati, batu yang warna hijau tu licin. Akhirnya berjaya. Sikit lagi. Dalam air pun boleh, Rashad. Jalan je. Pijak pasir, Rashad. Pijak pasir. Gini dulu. Dah lah. Jangan naik dah batu. tanah dia. Yang ni pasir ni bergerak. Baik-baik. Okey, kami sampai dekat air terjun ni lebih kurang dalam sejam setengah lah perjalanan. Slow-slow sebab telah menunggu kawan dekat belakang. Tapi alhamdulillah semua dapat sampai. Pak ambil gambar pun okey dah. Yang belakang lagi nari. Apa yang aku dah pakai baju merah dah. Dah, macam tu. Ya, kurang. Makan. One more time.
Okey yuk. Go. Okey. Sampai kak. Sampai kak. Benda tu. Panas. Okey. Hati-hati. Kongsi-kongsi nak. Otak weh hari-hari. Aiman, jangan buat pasal. Empangan dibuka. Empangan dibuka lagi. Kami bergerak keluar dalam pukul 11.30 lah selepas bersantai-santai dekat air terjun tadi. Checkpoint. Betul ke? Dia golek tu boleh aku takut nanti tak nak bangun nak jalan depan seluar koyak ada satu hal lah. Dia jangan bagi saya gelak nanti tak boleh jalan. Kena fokus. Dia aku sikit takut lah. Sebab tadi laki dia orang tak pergi kat kanan apa? Kat Dia kereta. pergi dekat kanan merah ni. Sebab risau anak dia. Terlepas. Dengar tak? Dengar tak? Ayo tiba-tiba. Dengar tak? Geraya! Ya Allah! Akhirnya! Yang nombor 1 dari belakangnya. Akhirnya!
Kita bawa kereta. Sudah hayat dulu. Best, Syed. Say best. Best. Thank you, Aku Ma. Aiman. Sama. Alhamdulillah kita orang selamat keluar lebih kurang dalam pukul 1. Okay, berjumpa lagi dalam next video. Terima kasih kerana menonton. Balik. Settle. Tutup pintu. Balik. Bye-bye. Bye. Surrender. See you. Lama